Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syazwana binti Rosli melaporkan dari Sekolah Kebangsaan Batu Berendam 2. Penggunaan media sosial yang semakin meluas dalam kalangan remaja dalam membawa pelbagai manfaat. Namun begitu, peningkatan penggunaan platform digital juga turut menyumbang kepada pertambahan kes buli cyber yang kini menjadi antara isu sosial yang paling membimbangkan di Malaysia. Buli cyber ialah perbuatan menghina, mengugut, memalukan atau menyebarkan maklumat palsu terhadap seseorang melalui internet atau media sosial. Bangsa buli cyber sering menerima komen yang berunsurkan negatif, mesej yang berunsurkan ugutan dan penyebaran gambar tanpa kebenaran. Keadaan ini juga boleh menyebabkan tekanan emosi, hilang keyakinan diri, kemurungan dan juga boleh menjejaskan prestasi akademik pelajar. Bagi mengatasi masalah ini, ibu bapa perlulah memantau penggunaan media sosial anak-anak, manakala pihak sekolah perlulah memperbanyakkan program kesedaran mengenai keselamatan digital. Remaja juga digalakkan supaya tidak berkongsi kandungan yang boleh mengaibkan orang lain dan segera melaporkan sebarang bentuk gangguan kepada ibu bapa, guru-guru ataupun pihak yang berkuasa. Buli cyber bukan sekadar berlaku di alam maya, malah memberi kesan yang besar terhadap kehidupan sebenar mangsa. Oleh itu, kerjasama daripada ibu bapa, pihak sekolah dan masyarakat setempat amatlah penting bagi mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat untuk semua. Saya Nurul Syazwana binti Rosli melaporkan dari Sekolah Kebangsaan Batu Berendam 2.